Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya, Ayatul Imam, kru TV PSS SMK Seri Aman. Pada hari ini, 13 April 2025, saya bersama rakan-rakan kru TV PSS berada di Dewan Seri Cemerlang bagi meraihkan Hari Persaraan Encik Muhammad Nazifi bin Ismail. Mari kita saksikan bersama. Terang gelap kau yang ku bayangkan, sana sedih kau ada di sini, saling pandang dan berucap tak apa. Tenang sayang, waktu terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar Haziq dari tim TVPS SMK Seri Aman, kini bersama dengan Cikgu Muhammad Nazifi bin Ismail yang akan menamatkan perkhidmatan pada hari ini. Okey Cikgu, saya ingin bertanya beberapa soalan pada Cikgu. Sebagai penggiat kebudayaan di Malaysia, apakah aktiviti ini akan Cikgu teruskan selepas bersara? Okey, insyaAllah. Sebagai seorang penggiat budaya, walaupun saya yang menamakan diri saya sebagai penggiat budaya, insyaAllah saya akan meneruskan aktiviti untuk mempertabatkan, untuk memelihara seni warisan bangsa kita yang sangat unik dan indah ini. Dan insyaAllah melalui kerjasama antarabangsa, kita akan berusaha untuk mempelajari, menimba ilmu dan pengalaman daripada negara-negara lain juga, bagaimana mereka berjaya mengembangkan, memelihara warisan budaya di negara mereka sendiri. Dan insyaAllah pada 11 bulan 5 nanti saya akan ke China untuk bermesyuarat dengan rakan-rakan daripada negara Asia Pasifik, bagaimana untuk nak mengembangkan lagi aktiviti ini dalam peringkat antarabangsa. Baiklah. Terima kasih kepada Cikgu Nazifi atas perkongsian ilmu yang bermakna ini. Semoga Cikgu terus dirahmati Allah selalu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Tenang sayang, waktu terus berjalan. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Dengan ini berakhirlah sudah majlis persaraan Encik Muhammad Nazifi. Semoga Encik Muhammad Nazifi ceria selalu dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.